Sepanjang sejarah hak benar di atas teru sungguh, kita tengok akidah dia wa imam Asy'ariyah wa imam Maturidiyah. Di antaranya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Ayyubi, belum ada dia Nuruddin Az-Zanki, Al-Qutuz, sehingga mari belakang Qassam sendiri, hak Palestin Gaza, Qassam sendiri, Taliban sendiri. Taliban tu banyak yang ngaji di Azhar, banyak yang akidah dia tu Asy'ariyah. Atau Asy'ariyah pun Maturidiyah. Semua lagu tu kita tengok. Dan ada pun akidah lain tu kita tengok boleh kedok perai sama sendiri lah kau. Peluru dia tak sapa kepada seteru. Dia mai kenal sama Islam ni. Jelas apa. Kita tengok Daesh, kita tengok ISIS apa semua tu adalah golek ke sumber. Deh, gila kaji sejarah adalah mari daripada pegangnya dia Kitabut Tauhid bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fak Daesh fak apa semua tu kita tengok. Kita tengok kita lah ni ada internet ada apa kisah cari tengok. Sebab tu orang tak faham, walaupun ngaji habis doktor sekalipun tak faham. So umpama orang duk royak kata Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab inilah keluarnya Daesh. Sebenarnya itu sebagai tuduhan. Kenapa boleh tuduh kepada Daesh? Kerana Daesh ni sina'ah, mana kata membuat daripada orang barat untuk mentashwish, mengkhianati ataupun mencemarkan akan dakwah tauhid. Orang ngaji kitab tauhid tu baik jadi Daesh. Sebab tu tak boleh kita ngaji kitab tauhid, kena ngaji akidah ahli kalamil Yunan, baru tak tubik jadi Daesh. Maka kita sebagai sunni nak uji jawapan. Kata bukan masalah duduk di kitab tauhid ataupun bukan kitab tauhid. Ia duduk di afkar seseorang tadi itu faham di atas kitab tadi itu betul ke tak betul. Kalau nak pakai kaedah tersebut, Ibnu Tumarak mana mengaji kitab tauhid? Ibnu Tumarak manakah mengaji kitab tauhid? Sedangkan Qadhi Iyad sendiri pun dikena bunuhkan oleh dia. Dan betapa ramai ulama ahli Islam dikena bunuhkan oleh Ibnu Tumarak. Bawa akidah mana? Takkan akidah Al-Kalamiyah Yunaniyah? Yang tubik lagu tu. Ya bukan masalah duduk di kitab atau tak di kitab. Duduk di masalah seseorang tadi itu nak bawa tu betul ke tak dengan kitab. Kalaulah ada seorang doktor tuduh kata kitab tauhid ni kitabil irhab, maka adakah selayaknya Syekh Abdul Rahman Ahmad Baba Mei tadi itu sebagai menatu pada MK pula tu bawa kitab tauhid tu kelip mai pada fatani kita? Kalau lebih logik doktor yang tak ada ingat Quran pada awal lagi walaupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih faham masalah agama daripada seorang tokoh ulama Islam ni. Ulama taning ni wallahi tak akan sampai situ. Nampak tu tak? Maka kita nak faham kata benda-benda lagu ni kita kena ada jawapan di dalam diri. Memang sekarang ini ada jawapan belaka, cuma siapa yang buka jawapan itu daripada guru-guru dan asatizah dan sebagainya.